Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke visi saya untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Nama saya Muhammad Ryan Harith bin Rashidi dari SK Taman Kota Kelaidu. Hari ini saya akan membawa anda menerokai Bandaraya Johor Bahru. Saya memilih lokasi ini kerana keunikan budaya dan mercu tanianya. Saya telah membina kawasan ini sebagai sebuah bandar lestari pada masa hadapan. Operasikan elemen kelestarian. Sebagai contoh, saya membina zoo Johor, kereta api dan aman mahkota. Saya juga menambah panel solar yang berkait dengan SDG 7, tenaga yang berpatutan dan bersih, bagi memastikan pelancong dapat melawat tanpa menjejaskan alam sekitar kita. Keunikan utama dunia saya ialah hub pengangkutan hijau. Di sini pelancongan menggunakan kereta api Redstone yang tidak mengeluarkan asap karbon. Inilah visi saya untuk melihat Malaysia menjadi peneraju pelancongan hijau menjelma tahun 2026. Bandar raya ini terdapat SDG 2, sifar kelaparan, memperkenalkan makanan tradisi Johor. Terdapat juga SDG 15, hidupan di darat. Untuk membina bandar yang kompleks ini, saya menggunakan bantuan Minecraft Agent. Saya menulis kod menggunakan Maccode dengan fungsi loops dan coordinates untuk membina panel solar secara automatik ini. Ini menjadikan proses pembinaan lebih cekap dan tepat. Kesimpulannya, saya ingin menunjukkan bahawa kita mampu menjaga warisan negara sambil memacu teknologi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di Tahun Melawat Malaysia 2026.